Bang, kenapa harga rumah tak turun-turun? Contohnya sekarang ekonomi tengah down, tapi kenapa harga rumah tak jadi murah? Makin mahal lagi adalah. So, kita kena faham, ada dua benda je yang akan mostly affect property price. Satu adalah development dan satu lagi adalah supply and demand. Kalau kawasan tu contohnya adalah Bukit Bintang, memang penuh dengan orang nak duduk situ sebabkan convenience, ada 7-Eleven bawah rumah. Kita boleh expect rumah dekat situ memang taklah murah. Tapi sebab apa? Sebabkan development yang boleh datangkan crowd dekat situ. Contohnya kita nak beli apartment macam ni yang tak ada apa-apa pembangunan, dia stand alone kat situ, nak pergi kedai pun jauh, harga value rumah akan naik tak? Of course dia akan naik, tapi slow atau stagnan. Tetapi beza dengan yang ini, contohnya kalau kita beli rumah ni 400,000, tiba-tiba sebelah dia buka hotel, buka shopping mall dan memang ada full crowd dekat situ, demand kat situ sangat-sangat tinggi, so indirectly kita boleh expect harga property value kawasan ni akan push lagi tinggi. Conclusionnya, kalau kita rasa kita nakkan rumah yang murah, janganlah ambil dekat tengah-tengah bandar ataupun sebelah KLCC ke sebelah Bukit Bintang ke, sebab kita kena tahu lagi ramai orang nak duduk situ, lagi tinggi value property kawasan tu. Kita kena tahu kat mana bajet kita. Kalau fokus kita kepada nakkan value rumah tu naik dan naik dan naik lagi, so kita kena ready untuk pilih dekat kawasan yang high demand. Tapi kalau kita tak kisah, kita just nak satu rumah yang murah, kita kena pilih jauh sikit lah daripada kawasan tumpuan macam tu.